Aku nak share 3 masalah kereta Honda yang ramai benci. Nombor 1, masalah fuel pump. Ni masalah paling panas. Recall besar-besaran 87,000 unit kereta Honda kat Malaysia bulan Jun 2025. Puncanya, fuel pump rosak, impeller dalam tu boleh bengkak sebab rendam minyak lama sangat. Akibatnya, kereta tak boleh start atau lagi horror, tengah drive, tiba-tiba enjin mati. Antara model yang kena, Jazz, City, Civic, HRV, CRV, BRV, Accord, Odyssey. Masalah ni datang dari komponen buatan Denso dan bukan Malaysia je, seluruh dunia kena. Tapi jangan risau, Honda cover tukar percuma. Walaupun warranty dah habis, tapi syaratnya jangan tunggu sampai rosak tepi highway baru nak ke pusat servis. Nombor 2, gearbox CVT rosak. CVT ni ibarat girlfriend yang lembut hati. Kalau kau layan elok, dia smooth je. Tapi kau lenjan, habis dia. Ramai owner Honda Malaysia, especially City, HRV, Civic, mengadu gearbox CVT Kong sebelum 160,000 km. Siap ada yang kena bayar sampai RM9,000 nak tukar baru. Pedih weh, macam bayar deposit rumah sewa baru. Masalah dia, ramai salah guna. Diorang anggap CVT ni sama macam automatic 4-speed zaman Wira. Tapi CVT kena jaga elok-elok. Jangan reda RPM tinggi tiba-tiba. Tukar minyak CVT setiap 40,000 km. Jangan tekan pedal sampai lantai lepas lampu trafik. Kalau kau layan dia macam chill, steady je jalan. Tapi kalau kau rempit macam karak jam 3 pagi, selamat tinggal gearbox. Nombor 3, steering rack. Bila belok pun jadi masalah. Yang ni memang buat ramai Civic owner geram. Steering rack rosak berkali-kali. Ada yang tukar sekali, okey. Tapi lepas tu, rosak balik. Siap ada bunyi pelik masa belok. Macam kucing tengah gaduh bawah dashboard. Masalah ni dah banyak kena kat Civic 2022 dan 2023. Dan punca dia, gearbox worm wheel, design tak ngam. Boleh kembang, buatkan steering rasa berat dan sangkut-sangkut. Paling tak best, ada yang baru 10,000 km dah rosak. Ramai rasa macam, Honda, ni kereta ke ujian bersabar? So, moral of the story, Honda memang sedap bawa, tapi kena tahu selok belok dia. Jangan beli sebab logo H je nampak premium. Kena tahu apa risiko yang datang sekali. Yes, bukan semua orang yang kena benda ni. Kita bukan nak kecam Honda, cuma nak bagi korang tahu benda yang kena hati-hati bila beli Honda. Korang ada masalah dengan Honda korang? Boleh komen kat bawah.